Ikan bakar, ikan bakar. Ikan bakar, ikan bakar. Ini dia. Tuh. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozet TV. Hari ni Rozet nak buat ikan bakar cicah dengan air asam kerisik. Ini ikannya, ikan temenung. Kita akan siang dulu, lepas tu kita bakar. Okey, jom kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak siang. Pakai ibu jari yang kiri ni tolak. Muncung pisau pun tarik keluar macam ni. Okey. Macam ni. Clear. Pakai ibu jari ni. Kan darah beku ni kan. Tolak je. Tolak, tarik. Tolak, tarik. Ni Rozet nak selawat. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Sekarang Rozet nak ambil daun pisang. Bismillah. Kita nak pakai yang bahagian ni. Kalau kerja-kerja kebun, Rozet pakai ni pisau lasak. Okey, jom. Untuk ikan ni, Rozet akan kelar dulu. Dua cukup. Macam tu. Lagi. Macam tu. Alright. Cukup perasakan dengan garam. Untuk batang daun pisang ni, Rozet nak bagi dia bantu untuk kurangkan lekatan ikan dekat ni. Okey, satu. Dua. Untuk nak elakkan lekatan dekat pemanggang ni. Okey, kita buat dalam 3 macam tu. Comel-comel. Susun ikan. Tutup. Kemudian ni. Okey, dah siap. Jom kita panggang. Dah panas ni, ready untuk kita bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara nak tunggu ikan masak, kita nak buat air asam kerisik yang special. Ini bahan-bahannya. Tomato, bawang besar, cili besar hijau, cili padi merah, cili padi hijau, air asam jawa, belacan, kerisik, sos cili. Lepas tu macam biasa, garam, gula, perasa. Itu saja. Mula-mula sekali Rozet nak tumbuk dulu. Tumbuk cili dulu. Cili dah lumat, masukkan belacan. Okey, bahan tumbuk siap. Kita balikkan. Sekejap je tu. Ni letak minyak sikit. Okey, silakan. Untuk tomato ni, hiris dia nipis-nipis. Ni Rozet pakai pisau cinta.
Nak dapatkan pisau cinta yang Rosette guna ni, boleh tekan dekat link website Rosette. Sambil-sambil tu letak minyak. Ikan bakar. Tak nak dia terlalu kering, nanti dalam dia tu tak sedap. Kita nak dia macam juicy-juicy sikit, basah-basah sikit, tapi masak. Macam tu. Ikan bakar. Api boleh ada, cuma jangan terlalu banyak. Nanti hangit. Sedapnya. Tengok dulu. Okey, biarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah boleh start bancuh air asam kerisik. Sos cili, air asam jawa. Ambil dia punya yang pekat ni. 1, 2, 3, 4. Masukkan garam, perasa, gula. Gula kena lebih. Kacau dulu, gaul dulu, buat dia paste. Jadi paste, masukkan tomato, bawang, cili. Masuk dia semua. Kita gaul, ramas. Kecoh. Nampak dia pekat, gaul, ramas. Sebab kita nak air tomato yang masam ni keluar. Dah siap dah lah air asam kerisik. Ni. Ini dia. Tuh. Okey, makan dengan ikan bakar memang padu ni. Sambil-sambil. Ya sayang, ngam-ngam. Dah masak. Kita dah boleh angkat. Kiri kanan dah masak. Alhamdulillah. Ya. Ikan bakar cicah dengan air asam kerisik. Buka. Dia tak melekat. Okay. Kita balik ke sana pula. Okey, sama dia tak melekat. Ini boleh buang. Tu dia hasilnya. Kalau tak sabar nak makan, jom kita plating. Ambil ikan seekor. 2, 3. Alhamdulillah, ikan bakar air asam kerisik siap. Jom kita makan. Jemput makan. Kecu-kecu. Ni biar asam. Sebab senduk dah tak ada, pakai je yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana, amin. Mula-mula sekali Rosette nak makan air asam dulu. Tu pekat elok. Bismillah. Cubit ikan. Tu asam. Nasi. Bismillah. Mesti sahabat kecil Aliu. Ini mak mertua lalu belakang tak perasan dah. Minta maaf cakap. Kalau nak jual ni pun boleh tahu kalau sahabat nak ikut resepi ni. Air asam tak mesti banyak. Bismillah, jemput makan. Ini pun dah cukup.
isi air asam. Tak tengah-tengah. Okey. Suapan terakhir untuk sahabat.